Lah ni, Bruno Fernandes dah berjaya potong rekod assist terbaik dalam satu musim untuk Manchester United. Dia potong rekod bukan orang biasa-biasa. Dia potong rekod David Beckham. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak buat match rating untuk game Manchester United lawan dengan pasukan Aston Villa. Dan sekali lagi kita berjaya menang dan kita back on winning track selepas game lepas kita kecewa kalah dengan Newcastle. Dan kali ni kita menang bukan setakat 2-1 tapi kita menang 3-1 dekat Old Trafford. So satu performance yang sangat-sangat promising lagi-lagi masa second half, tapi masa first half performance kita memang teruk. Tapi satu benda positif dalam game ni, daripada awal sampai habis game, defense kita memang solid walaupun kita bolos satu gol. Itulah punca kita boleh tahan 0-0 masa first half walaupun attacking kita betul-betul tumpul masa first half. Sebab play macam Leny Yoro, Maguire, Shaw, Dalot kurang sikit lah. Tapi bagi aku, Maguire dengan Yoro memang mainkan peranan yang penting. Lagi-lagi Yoro. So tak mau cakap banyak, kita mulakan match rating kita dengan goalkeeper dulu, Sam Lemons. Lemons dalam game ni sebenarnya dia tak banyak diuji tau. Tapi daripada segi ball playing dia okey. Cuma dia bolos satu gol dan dia juga buat satu save penting. Tapi bagi aku overall biasa-biasa je lah untuk Sam Lemons. So aku bagi dekat Sam Lemons 6/10. Kita masuk dekat defense yang pertama, iaitu Leny Yoro. Kalau hampa tengok dalam video preview aku untuk lawan dengan pasukan Aston Villa ni, aku lagi prefer Eden Hazard start. Tapi dalam game ni Leny Yoro kan, kalau dia ada jari dekat dengan aku kan, dia akan main, dia kata shoot. Dia akan buat macam ni kat aku. Memang dalam game ni dia buatkan siapa-siapa yang tak percaya dekat dia terduduk, terdiam sebab dia memang solid gila. Bukan setakat pada segi pegang bola, masa dia tak pegang bola ataupun off the ball movement, tackle dia yang solid. Bagi aku Leny Yoro dalam game ni antara pemain terbaik yang mungkin tak didendang oleh fan-fan Manchester United. Kalau dia tak buat last man tackle dalam game ni, mungkin momentum kita akan drop sebab Villa akan lead dulu. So bagi aku Yoro dah getting better and better. Daripada segi ball playing pun dia makin mantap. Dia dah nampak tak lost dah dalam game ni. So aku bagi dekat Leny Yoro 9/10. Kita masuk defense yang kedua, iaitu Harry Maguire. Bagi aku dia tenang gila dalam game ni. Macam biasa, another day another Maguire performance. Dan dia buat good partnership dengan Leny Yoro. Nampak mereka ni ada kesefahaman. Kadang-kadang Yoro buat mistake, Maguire cover. Kadang-kadang Maguire macam miss pass, Yoro akan cover dia. Tapi aku rasa dalam game ni Maguire tak ada buat mistake kot. So untuk Harry Maguire aku bagi 8/10. Kita masuk dekat right back pula, iaitu Diogo Dalot. Dalot dalam game ni bagi aku dia kurang sikit lah kalau kita compare dengan lagi 3 pemain dekat back 4. Sebab Dalot dalam game ni daripada segi defensif okey, dia lebih kurang je dengan player-player lain. Tapi daripada segi attacking, sebab dia antara pemain yang bantu attacking tau. Dan dia banyak kali masuk dalam kotak. Tapi itulah, aku dulu aku tengok dah Carrick tak bagi dia naik atas. Tapi lah ni pasal apa Carrick duk selalu bagi dia naik atas. Bila dia naik atas, tersalah lagi lah kebongokan dia. Banyak betul peluang untuk dia score gol dalam game ni, tapi dia tak boleh score. Kalau dia boleh score dalam game ni, mungkin kita akan boleh lead lagi awal. So aku bagi dekat Diogo Dalot. Kalau dia improve dia punya finishing, memang aku akan bagi rating tinggi. Cuma aku bagi dekat dia 6/10 saja. Kita masuk dekat left back pula, iaitu Luke Shaw. Solid performance daripada dia, rock performance. Kalau tengok player Villa setiap kali dapat bola, Shaw akan buat satu tackle yang bagi aku cukup berani. Sebab apa? Sebab kalau dia terlepas tu, space besar atau belakang dia. Dan aku tak surekan lah dia buat macam tu. Tapi kalau kita tengok dalam game ni, banyak kali dia buat tackle macam tu dan semua sukses. Tak ada satu pun terlepas. So bagi aku tu satu benda kita kena puji juga, kena bagi kredit dekat Luke Shaw. So aku bagi dekat dia rating 8/10. Kita dah settle dekat back 4 dan juga keeper. Kita masuk dekat midfield pula. Kita mulakan dengan Casemiro, our hero today. Solid masa bertahan, tapi satu benda je yang aku rasa macam agak berisiko sebab dia banyak buat tackle-tackle yang cukup bahaya dalam game ni. Nasib baik lah Casemiro just kena yellow card saja. Next game still boleh main lawan dengan Bournemouth. Game pagi raya tu kena bagi menang lah cik. Casemiro kena main. Tapi dia score gol lagi dalam game ni. Musim ni dia dah ada 7 gol dengan Manchester United. Ni adalah best goal scoring statistik dia sepanjang dia jadi career footballer tau. Bukanlah nak kata dekat MU ni dia paling padu dia score. Dekat Real Madrid pun dia ada score 7 gol. Tapi kalau dia score 1 gol je lagi, ni akan jadi best goal scoring season dia dalam career dia sebagai player bola sepak. Dan macam biasa, daripada set piece Casemiro score lagi. So aku bagi dekat Casemiro 8/10. Kita masuk dekat Kobbie Mainoo pula. Kobbie Mainoo dalam game ni bagi aku player sangat-sangat underrated. Tapi first half dia punya performance agak barai juga, nampak longoi gila. Tapi second half kita boleh tengok performance dia getting better. Nampak dia lagi agresif
agresif, lagi tenang hadap pressing play-play pasukan Villa dan bantu juga attacking pasukan Manchester United dalam game ni. Dan dia juga mungkin antara hero yang tak didendang sebab dalam game ni kita duk angkat play macam Bruno, Cunha, Sesko ataupun Casemiro. Tapi bagi aku Maino juga dalam game ni mainkan peranan yang penting dalam kontrol ketenangan dekat bahagian tengah tu. Sebab second half masa dia dah sedap, masa tu lah gameplay kita sedap. So aku bagi dekat Kobbie Mainoo 8/10. Kita masuk next player pula, captain kita Bruno Fernandes, 10/10 punya performance. Another day, another Bruno performance. Bagi aku lah ni Bruno Fernandes dah level legend Manchester United. Dia buat 2 assist penting dalam game ni. 1 assist untuk Casemiro, 1 assist untuk Matheus Cunha. Dan lah ni dia dah potong rekod David Beckham dah. Dan dia jadi salah satu pemain daripada pemain yang tak ramai dekat Manchester United yang boleh catatkan lebih daripada 100 gol dan juga 100 assist dalam masa yang sama. Hak tu lah Bruno Fernandes, betapa padunya dia dekat Manchester United. Mungkin kita semua kena lebih menghargai dia. Lah ni Bruno Fernandes dah catatkan 16 assist dalam EPL tau. Dan kalau kita tengok rekod assist dalam EPL dipegang lah ni oleh Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne. Dua-dua player ni catatkan 20 assist dalam satu musim. Dan kemungkinan besar mana kita tahu Bruno Fernandes ada peluang untuk pecahkan rekod mereka. Tapi itulah bila teringat balik Sesko geram kan. Sebab patutnya lah ni Bruno dah ada 2 assist lagi tau, 18 assist. Tapi Sesko miss 2 chance. 1 chance game ni, 1 chance game lain. Tapi apapun Bruno still perform. Tak kira lah dia pecahkan rekod ke tak pecahkan rekod ke, aku tak kisah pun pasal rekod tu. Aku lebih kisah pasal performance pasukan. Tapi kredit kena bagi dekat Bruno, 10/10. So kita masuk ke next player pula, iaitu Amad Diallo. Amad Diallo offer intensity yang cukup bagus dalam game ni. Sebab itulah Carrick startkan dia. Cuma satu benda yang aku tak puas hati dekat Amad adalah dia ni banyak sangat movement yang lambatkan attack. Patutnya dia passing direct je, tapi dia nak getek-getek bola, lala kali hilang bola. So bagi aku Amad kena improve daripada segi benda tu. Kalau contohlah waktu tengah kena press tu dia nampak ada teammate dia, passing saja. Jangan duk dribble-dribble, ada possible kena hilang bola. Banyak kali juga dia hilang bola dalam game ni. So aku bagi dekat Amad 6.5/10. Ni first time kot aku bagi point-point rating ni. Sebab aku rasa Amad ni nak bagi 6 macam rendah sangat, 7 macam tinggi sangat. So aku bagi 6.5/10. Kita masuk dekat next play, iaitu Matheus Cunha. Cunha dalam game ni sebenarnya sebelum dia score gol lah, kalau kita compare even dia dengan Mbeumo, dia dengan Amad, aku rasa Cunha pemain yang paling barai dalam game ni. Tapi segalanya berubah bila dia dah score gol pertama. Sejak dia score gol pertama tu, tiba-tiba dia jadi padu. Dia boleh makan 2-3 orang play Villa dengan senang. Sebelum tu punyalah payah nak makan play seorang pun. Tapi kita tengok lepas dia score, dia dah gain confidence dan dia jadi makin padu dalam game ni. So walaupun dia score dalam game ni, tapi still masa first half ataupun sebelum dia score dalam game ni memang dia barai. Tapi lepas tu dia comeback balik. Aku bagi dekat Cunha 7/10. Kita masuk next player, iaitu Bryan Mbeumo. Mbeumo dalam game ni main gantikan Sesko. Sesko tak main, so Mbeumo balik main dekat striker tengah balik. Dan kita tengok, aku rasa dalam game ni memang dia barai lah Mbeumo. Dan aku rasa keputusan yang tepat lah untuk Carrick keluarkan dia awal. Jangan keluarkan dia lewat sangat, sebab memang dia barai. Cuma satu benda yang kita kena appreciate dekat Mbeumo ni adalah dia ni memang jarang dapat bola. Tapi setiap kali dapat bola dia boleh do something. Hang tengok dia ada buat juga beberapa shot yang hampir-hampir bagi kita gol. Sebab tu lah aku terkejut juga bila Mbeumo keluar. Tapi aku rasa keputusan tu adalah keputusan yang bijak lah. Sebab contoh kalau keluarkan Amad, bagi Mbeumo main dekat kanan. Mbeumo ni bagus tapi intensity dia tak sehebat macam Amad. Tapi overall bagi aku dia barai dalam game ni. So aku bagi dekat Mbeumo 6/10. Kita masuk dekat sub pula. Dalam game ni Carrick tak banyak buat sub. Dia buat 2 sub saja. Yang pertama adalah Benjamin Sesko, yang kedua adalah Manuel Ugarte. Untuk Benjamin Sesko, dia masuk memang jadi super sub dalam game ni. Masuk-masuk je chaos dalam kotak. Memang dia buktikan finishing dia. Dia lah striker yang kita cari. Ada peluang je terus shoot, tak payah cakap banyak, tak nak hold up play apa semua, hang rembah saja. Dalam ni dia dah capai 10 gol dalam musim pertama dia dengan Manchester United. So aku bagi dekat Benjamin Sesko 7/10. Tapi sebab apa 7/10? Sebab dia ada miss satu big chance yang Bruno dah passing elok dah dekat dia. Lepas tu dia hilang. Aku geram betul lah Mat. Kalau tidak Bruno dapat hat-trick assist dalam game ni. Tapi tak apalah kan, jadi dia dah score 1 gol. Cuma aku tak boleh bagi rating tinggi sangat, 7/10 saja. Untuk Manuel Ugarte dalam game ni dia masuk tak lama pun, dia masuk hujung-hujung je. So kita bagi 6/10 dekat dia. Michael Carrick, untuk manager kita pula, bagi aku gameplay untuk Manchester United sebiji Mat. Kalau hang selalu tengok gameplay England under Southgate dulu, lebih kurang macam ni gameplay dah. Memang sangat-sangat membosankan. Lagi-lagi first half, kita punya mengantuk lah Mat tengok game ni. Tapi overall kita dapat juga result dalam game ni. Satu benda yang positif yang mungkin tak ramai sebut tapi
aku nak sebut juga adalah daripada segi defensive work. Kita punya counter press memang cukup-cukup laju. Bila play Villa dapat bola, kita cepat rampas bola. Hak tu satu benda positif tactical Michael Carrick dalam game ni. So aku bagi dekat Michael Carrick 7/10. Aku harapkan next game kita do better lawan dengan pasukan Bournemouth dekat away. Dan man of the match pilihan aku untuk game ni semestinya lah Bruno Fernandes. Tak ada orang lain lah. Kalau mungkin candidate lain, aku pilih Leny Yoro. Antara dua ni saja. So apa pendapat hampa boleh komen dekat bawah. Next game kita akan fokus untuk preview lawan dengan pasukan Bournemouth. Kita pasukan pertama yang main minggu ni. Dan yang paling menarik, game tu adalah game pagi raya. Lepas habis game, boleh bersiap mandi nak pergi semain raya terus. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.